Lepas tu hadis yang ke-9, hadis Musaddad Musarhad daripada Abi Ayyub riwayatan. Dia sebut riwayatan daripada Abi Ayyub riwayatan, qala idza ataitum al-ghaid fala tastaqbilul qiblah. Qala tu siapa kata? Ini kita nak dah kita belajar kita Abu Daud ni sekali dengan sanad dia, moleklah kita ambil tahu benda-benda tu juga. Dia kata riwayat daripada Abi Ayyub riwayatan. Qala katanya. Nya tu siapa? Katanya tu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari ke kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak jelas itu. Tak jelas itu. Tetapi bila kita faham istilah dalam kitab hadis dia guna riwayatan. Bila dia sebut riwayatan lagu tu, bermakna riwayat itu adalah riwayat marfu'. Maknanya dia angkatkan, dia dapat benda ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia kata sendiri pendapat dia, tidak. Bahkan ia berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala tu boleh kita kata di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata begitu. Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat. Ni kata ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata, bukan Abu Ayyub kata. Kita tahu mana riwayatan. Perkataan riwayatan itu menunjukkan dia meriwayatkan hadis ini secara marfu', yakni di atas dia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya hadis ini mauquf, tetapi mauquf orang panggil fi hukmil marfu', yang tarafnya marfu'. Hadis ini mauquf, terhenti sekat sahabat kira-kiranya zahirnya, tapi dia tidak terhenti sekat sahabat. Dia mesti dah apabila ada sebut riwayatan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada apa ni di antara lafaz hak marfu' lagi menunjukkan hadis itu hadis marfu', walaupun diriwayatkan daripada orang bawah lagi. Di antaranya kata-kata tabi'i. Misalnya seorang tabi'i dia meriwayatkan daripada seorang sahabat, yarfa'ul hadis, dia kata. Misalnya seorang tabi'i dia meriwayatkan daripada seorang sahabat, lepas dia sebut nama sahabat tu, dia kata yarfa'ul hadis, yakni sahabat itu mengangkat hadis ini. Mengangkat hadis ni yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis marfu' juga tu. Ataupun dia kata yarwihi. Seorang tabi'i dia riwayat daripada seorang sahabat, dia pun kata yarwihi, ataupun yunmihi, ataupun riwayatan. Seperti ini riwayatan, ataupun yablughu bihi. Yablughu bihi, ini seorang tabi'i itu dia kata daripada sahabat yablughu bihi, yakni dia sahabat itu menyampaikan hadis itu. Atau rawahu, ini semuanya sirah-sirah orang panggil rafa', sirah rafa'. Jadi hadis pak lagu ni orang panggil hadis mauquf fi hukmil marfu'. Hadis yang terhenti setakat sahabat, tetapi hukumnya, hak sebenarnya, hakikatnya ialah hadis marfu'. Yang ni benda ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terhenti setakat sahabat saja. Itu di antara lafaz-lafaz dia. Dalam kitab-kitab usul hadis, kalau kita belajar, dia ada sebutlah benda-benda tu. Di sini dia kata tapi kamu menghadap ke arah timur atau ke barat. Ni bagi orang yang duduk di Madinah. Tapi kalau kita macam kita di sini, ke arah barat itu kiblatnya, kita tak boleh menghadap ke arah barat lah, ataupun menghadap ke arah timur. Kalau kita menghadap ke arah timur berarti membelakangi kiblat. Kita kena menghadap ke arah utara ataupun selatan kita. Tapi bagi mereka ini, dia suruh menghadap ke arah timur atau barat. Ini mengikut keadaan lah, keadaan orang yang duduk di tempat masing-masing. Kata Abu Ayyub, kami pun sampai ke Syam, kami dapati. Ni kita sudah bincang dah dulu, sudah bincang. Wabihi qala, hadis yang ke-10, wabihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Amr bin Yahya an Abi Zaid an Ma'qil bin Abi Ma'qil Al-Asadi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblatayn bi bawlin aw gha'itin. Qala Abu Dawud wa Abu Zaid wa maula Bani Tha'labah.
Ini hadis ni seterusnya. Hadis ni melarang daripada menghadap dua kiblat. Ini pegangan orang yang mengatakan kiblat ni bukan Kaabah saja hak tak boleh menghadap, Baitul Maqdis pun tak boleh juga, walaupun kiblat itu sudah masuk, tak boleh juga. Ada ini pendapat sebahagian daripada ulama berpendapat begitu. Inilah hadis dia hak dia pegang. Pak golongan lain apa tak pegang dengan ni, dia kata hadis ni dhaif. Pula hadis ni dhaif. Pasal apa? Sebab Abu Zaid tu siapa? Abu Zaid itu majhul, tidak diketahui. Dia kata qala hadatsana Amr bin Yahya an Abi Zaid. Siapa Abi Zaid? Ali ibn al-Madini mengatakan laisa bil ma'ruf, tidak ma'ruf, tidak dikenali. Dalam Taqrib Hafiz Ibn Hajar mengatakan majhul. Bila begitu hadis ni jadi dhaif. Apabila dhaif tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Hak boleh pakainya menghadap kiblat hak ada ni, menghadap kepada Baitul Maqdis tu tak apa kalau menghadap kepada Baitul Maqdis tu. Mengikut kebanyakan ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sampai sekarang ni pun tak boleh menghadap kepada kiblat tu pun, Baitul Maqdis tu tak boleh juga. Sebab dia kata qala Abu Dawud wa Abu Zaid wa maula Bani Tha'labah. Abu Dawud ialah maula Bani Tha'labah. Abu Dawud tidak komen. Abu Dawud tidak komen hadis ini. Dia tidak kata begini-gini. Bahkan dia kata Abu Zaid itu siapa? Maula Bani Tha'labah. Yang ni ma'ruf di sisi dia. Ma'ruf di sisi dia. Orang lain kata tidak ma'ruf di sisi dia. Tapi bagi Abu Dawud, dia kata diketahui. Ini masalah khilaf lah. Seterusnya ini riwayat daripada Marwan Al-Asfar. Dia kata saya melihat Ibnu Umar mendudukkan untanya menghadap kiblat, lepas tu dia kencing menghadap kepada unta. Yang ni sudah ada hadangan lah di antara dia dengan kiblat. Saya pun kata wahai Abang Abdurrahman, bukankah telah dilarang dari berbuat begitu? Dia kata ya, tetapi dilarang hanya di tanah lapang. Bila sudah ada di antara engkau dengan kiblat sesuatu yasturuk yang menutup engkau atau menghalang engkau, fala ba'sa, tidak mengapa. Tidak mengapa. Hadis ini menjadi alasan kepada orang yang mengatakan kalau dalam binaan, dalam bangunan atau ada dinding depan, kalau tidak dinding pun binatang ada yang menghadap seseorang itu, tidak kata terbuka depan dia, menghadap kiblat tak apa, membelakangi kiblat pun tak apa. Hadis inilah pegangan dia. Hadis ini pegangannya. Pasal apa? Kebanyakan ulama mengatakan Abu Dawud senyap, dia tak kata apa. Lepas dia mari hadis ni dia tak kata apa. Tetapi kita tengok orang lain pula. Apa dia tak terima hak ni? Kita tengok orang lain pula. Kita tengok dalam sanad ni hadatsana Safwan bin Isa thiqah Anil Hasan bin Zakwan. Hasan bin Zakwan. Cuba tengok nama Hasan bin Zakwan dalam sanad ni. Hasan bin Zakwan Abu Salamah Al-Basri, saduq yukhti'u. Dia ni saduq yukhti'u, melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Dha'afahu kathirun minal muhaddithin. Ini dalam kitab ni lah, dalam kitab ana pakai ni. Ramai daripada ulama hadis mengatakan dia ni dhaif. Wa rumiya bil qadar, dan dia dituduh berfahaman qadariyah. Wa kana yudallisu, dan dia melakukan tadlis. Tadlis ini dia selalu sembunyikan, tak royak orang di antara dia dengan orang di atas dia, macam di sini. Hasan bin Zakwan meriwayatkan daripada Marwan Al-Asfar.
Ni Hasan bin Zakwan telah meriwayatkan secara an-ana dengan an. Bukan dia kata qala atau sami'tu Marwan al-Asfar. Dia tidak kata begitu. Dia kata an. Bila seorang mudallis meriwayatkan hadis secara an-ana, maka riwayat dia itu lemah, tidak kuat. Tidak kuat. Di sini dia melakukan an-ana. Tetapi tak apalah, kita tengok dulu. Ini Syaukani kata hadis ini boleh dijadikan dalil. Sebab apa? Ibnu Umar kata, mana Ibnu Umar kata ya memang dilarang, tapi dilarang tu dipadah. Mana dia tahu hak larang tu maksudnya macam mana. Dah hak dia buat tu tak termasuk dalam hak larang tu. Sebab hak larang tu mana apabila tidak ada penghadap, tidak ada dinding di hadapan. Kalau ada dinding di hadapan tak apa. Ini menunjukkan hak larang tu dia tahu. Hak tu lebih dulu, hak ni hak kemudian. Kalau kita terima hak tu larang tu, maka hak ni memansuhkannya. Ataupun hak ni menjelaskan hak larang tu macam mana, iaitu di tanah lapang. Kalau di dalam tempat yang tertutup tak apa. Berarti dia tahulah Nabi SAW telah melakukan begitu. Kalau tidak dia tak berani, kata dia tak berani buat. Sebab itu dalam riwayat yang lain kita akan jumpa akan datang, dia tengok Nabi SAW membelakangi kiblat ketika duduk buang air. Apabila membelakangi kiblat, yakni Kaabah, dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Hadis itu juga menunjukkan hak larangan menghadap kepada Baitul Maqdis itu tak ada, tak boleh pakai. Lepas tu membelakangi kiblat, Nabi SAW sendiri buat. Lepas tu Abu Daud buat mari hadis ni, lepas tu dia diam. Ulama faham kebanyakan dalam Abu Daud, dalam mukaddimah dulu kita sudah ada juga. Bila Abu Daud diam, apa maksudnya? Bila Abu Daud diam, sekurang-kurangnya hadis itu adalah hadis hasan, boleh dipakai untuk menentukan hukum dalam agama. Sekurang-kurangnya hadis itu hasan. Abu Daud wa mari wasakata anhu waqad sahha anhu, memang sah diriwayatkan daripada berkenaan dengan Abu Daud ini. Dia tidak akan diam illa ma huwa salih lil ihtijaj. Dia tidak akan diam kecuali apabila hadis itu memang boleh dijadikan hujah. Begitu juga Munziri dia juga tak komen hadis ini, dalam takhrij sunan dia. Hafiz Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir mari juga ada ni, walam yatakallam alaihi bi syai', dia tak kata gapo juga. Dalam Fathul Bari Hafiz Ibnu Hajar kata akhrajahu Abu Dawud wal Hakim bi isnadin hasan. Yani Hafiz Ibnu Hajar hukum selalu dengan mengatakan hasan. Pasal apa? Pasal Abu Dawud dia. Qultu sukutul muhaddithin alaihi wa qaul al-hafiz isnaduhu hasan ajib. Pula ni bantahan. Kadang-kadang satu hadis tu kumpulan ni kata dia hasan, kumpulan ni pula kata tidak. Dia boleh khilaf. Ini kita kena faham, dia boleh khilaf. Sebab tu hak ni pakai, hak ni tak pakai. Misalnya di sini pengarang Bazlul Majhud dia kata ulama-ulama hadis senyap ni, ulama-ulama hadis dia sebut tadi Munziri, orang-orang ni dia sebut senyap. Dan Hafiz Ibnu Hajar pula kata isnad dia hasan ajib, pelik ya, pelik. Pasal apa? Pasal Hasan bin Zakwan perawi hadis ini dha'afahu kathirun minal muhaddithin, ramai ulama hadis kata dia dhaif. Bagaimana boleh dijadikan hujah bila seorang itu dhaif? Seorang perawi itu bila dhaif, bagaimana nak dijadikan hujah? Misalnya Ibnu Ma'in dan Abu Hatim mengatakan dhaif dia ni Hasan bin Zakwan. Abu Hatim dan Nasai juga kata laisa bil qawi, tak kuat tu dhaif. Yahya bin Ma'in mengatakan sahibul awabid. Hasan bin Zakwan ni orang yang selalu buat mari cerita pelik-pelik. Awabid tu hak tak berapa lekat nak pegang.
Munkarul hadis, seorang yang munkarul hadis. Bila ulama hadis kata munkarul hadis, makna dia tu perawi dhaif lah. Dia meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan orang lain yang siqah. Jadi dia dikatakan dhaif. Yahya bin Ma'in kata. Ibnu Abid Dunya mengatakan laisa indi biqawi, bagi saya dia tidak kuat. Imam Ahmad mengatakan ahadithuhu abatil, hadis-hadisnya abatil, karut. Amr bin Ali berkata Yahya meriwayatkan hadis daripadanya, Yahya bin Ma'in. Dan saya tidak melihat Abdurrahman meriwayatkan hadis daripadanya sama sekali. Abdurrahman bin Mahdi tak ada meriwayatkan hadis daripada dia. Tengok. Ini bermakna hadis ini ialah hadis yang khilaf tentang kedudukannya. Sebahagian ulama mengatakan hasan. Sebab apa? Sebab Abu Dawud senyap, Mundhiri senyap, Ibnul Qayyim pula senyap. Kalau dia senyap, 2-3 orang ni senyap, ulama-ulama kata hadis itu boleh dipakai, boleh dibuat hujah. Tapi golongan yang satu lagi kata tak boleh. Tak boleh. Adakah semestinya bila Abu Dawud tu senyap, hadis tu boleh pakai tak? Lepas tu kalau Mundhiri senyap, Ibnul Qayyim senyap pun. Dulu anda sudah sebut dah dalam mukaddimah dulu. Ada juga beberapa hadis yang mana ketiga-tiga orang ni tak kata apa, tetapi masih dhaif lagi. Termasuklah hak ni. Kalau ada hak kata dia ni kuat, sekurang-kurangnya dia perawi yang diperselisihkan. Mana hak ni kata dia kuat, hak ni kata tidak kuat. Sekurang-kurangnya. Bagi orang yang mengatakan dia ni tidak kuat, tak sahih dah lah bagi dia. Tak sahih dah. Ramah saja dia sebut tidak, dia ni tidak kuat. Hak ni dia kata pelik ni. Hafiz Ibn Hajar ni buat apa? Sebab apa? Pengarang Bazlul Majhud ni dia orang Hanafi. Hafiz Ibn Hajar orang Syafi'i. Itu dia. Bapa Hafiz Ibn Hajar tak ayak ni, dia kata apa? Pasal sesuai dengan mazhab dia agaknya. Dia kata lagu tu. Mazhab dia kalau ada dinding tak apa. Lepas tu ada sikit-sikit lebih kurang perawi ni tak apa kejap pun dia pelepah. Dia kata. Tak sih lagu tu dia kata, tak sih, tak aci. Tak aci. Dia tak sih. Kalau di tempat yang lain, sebab itulah ada juga mana ramai ulama-ulama mazhab lain lah, dia tidak setuju dengan Hafiz Ibn Hajar ni. Dia kata banyak tempat, kalau tempat menyokong mazhab dia, dia akan kuat. Dia akan hak menyokong mazhab lain, perawi tu hak sikit-sikit, halu-halu dia kaji lagi. Hak ni apa dia tak sebut? Ni di antara kritikan ulama terhadap Hafiz Ibn Hajar. Walaupun Hafiz Ibn Hajar tu orang kuat, orang hebat, tapi hebat pun orang lain pun tidak kurang juga. Kita kena ambil kira jugalah. Ambil kira. Baiklah. Ini bab keharusan ataupun kebenaran berbuat begitu. Abu Daud mari umumnya hadis yang larang, hak ni pula boleh pula. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, katanya saya naik atas belakang rumah ataupun atas bumbung rumah. Saya tengok Rasulullah SAW berada di atas 2 biji bata dengan menghadap kepada Baitul Maqdis untuk qada hajatnya. Bila menghadap kepada Baitul Maqdis bermakna dia membelakangi Kaabah. Ini makna membelakangi Kaabah tak apa. Menghadap Baitul Maqdis tak apa. Boleh. Jadi sini tak ada sebut pun dinding-dinding apa, tak ada sebut. Tak ada sebut dinding-dinding apa. Orang-orang Hanafi kata hadis ni tidak setara hak tadi. Hadis Abu Ayyub tu ada dalam Bukhari Muslim. Hak tu. Hak ni banyak lagi takwilah dia. Banyak lagi takwilah. Di antaranya dia guna logik dia. Abdullah bin Umar naik ke atas tu. Nabi SAW dia duduk buai, dia duduk sorang tempat sunyi kita kata. Bila dia naik, Nabi SAW terkejut, dia pusing. Terkejut. Pak Ibnu Umar tengok pada masa dia pusing tu, masa dia pusing tu kebetulan menghadap kiblat, menghadap kepada Baitul Maqdis ni. Sebenarnya dia tidak tuju menghadap kepada Baitul Maqdis dan membelakangi Kaabah.
Tetapi Ibnu Umar tu nampak. Pak Ibnu Umar dia tengok sekali lah gitu je. Adakah dia tengok lama gitu? Takkan lagu tu. Tengok orang duduk buang air, mesti dia tengok sekali lalu. Dia pun faham. Tak apa. Hak Nabi SAW menunjuk tak apa membelakangi kiblat. Bila membelakangi kiblat tak apa, menghadap kiblat pun tak apa. Hak kiblat Baitul Maqdis ni tentu dah tak apa. Dia faham begitu Ibnu Umar. Orang lain pun terima dia. Tak apa. Sedangkan orang lain kata, hak ni perbuatan Nabi SAW. Hak tadi hadis Abu Ayyub tu Nabi larang. Nabi kata jangan kamu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hak ni dia perbuatan dia boleh jadi khusus dengan dia, khususiah untuk dia. Pas Nabi SAW ni lebih mulia lagi, lebih besar lagi kedudukan daripada Kaabah. Tak kira dia tu. Tak kira dia. Tak boleh, tak sedap, tak kemah tu. Tapi Ibnu Umar faham. Bila dia faham begitu, Nabi SAW pernah dia pakai hak tu. Tapi nak pakai hak tu pun tak apa. Ini benda khilaf. Benda khilaf ni tak apa nak pakai. Cuma dari segi hujah tadi, nak cerita dari segi hujah. Hak tu hadis qauli. Hak ni hadis fi'li. Hadis fi'li ni hak Nabi SAW buat. Hadis fi'li ada kemungkinan tadi lah, kemungkinan khusus untuk Nabi SAW. Kemungkinan dia dia pusing ke, cuba nak menyembunyikan diri dia. Pada ketika itu Ibnu Umar tengok dia menghadap kepada kiblat. Bukan dia menghadap kiblat semati. Boleh jadi belakang, ada kemungkinan. Bila hadis itu ada ihtimal, ada kemungkinan begitu, kemungkinan begini, tak boleh nak pegang lah, tak sedap nak pegang. Tapi kalau hak tadi dia larang. Tujuan kita mengaji hadis ni, di antara kelebihannya kita tahu mazhab ni ada kalanya baik kita melera. Misalnya kalau dalam bab ambil air semayat, kita tahu mazhab Syafi'i kalau cuai sikit rambut tak apa dah, cuai sikit 2-3 lah rambut tak apa dah. Tetapi mazhab Malik tak boleh, kena rata kena habis ni, pakai depan pakai belakang. Dah kita tahu, moleknya kita jagalah seboleh-boleh. Seboleh-boleh kita jaga, kecuali dalam keadaan yang perlu kita nak tak semi basah sangat, kita nak sikit, lain lah cerita. Tapi kalau boleh kita jaga. Seterusnya riwayat daripada Muhammad bin Bashar, Wahab bin Jarir qala haddatsana abi qala sami'tu Muhammad bin Ishaq yuhaddits bin Salih an Mujahid an Jabir bin Abdullah. Dia kata Nabi SAW melarang kami menghadap kiblat pada ketika buang air kecil, dan saya melihatnya setahun sebelum baginda SAW wafat, dia menghadap kiblat. Saya melihat Nabi SAW, kata Jabir, setahun sebelum dia mati, dia menghadap kiblat. Ini di antara alasan orang yang mengatakan bahawa menghadap kiblat diboleh. Tak apa. Di sini dia tak ada ayat. Di balik dinding ke, dalam balik binaan ke, dalam itu tak ada ayat. Mana secara mutlak boleh. Jadi orang-orang yang pegang, yang mengatakan boleh tidak menghadap menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, di padai pun boleh. Di antara pegangan dia hak ni. Lepas tu hak lain-lain dia kata sudah mansuh semua. Mansuh tu hak ni sebab dia royak ni setahun sebelum dia mati. Hak lain tu dulu lagi, cerita dulu lagi. Maknanya hadis ini memansuhkan hak dulu. Cuma masalahnya dalam hadis ni ada Muhammad bin Ishaq. Pula dah ada Ibnu Ishaq. Ni Wahab bin Jarir dia ada sebut tu thiqah. Qala al-Hafiz bil Tahzib qala al-Ajli Basri tabi'i thiqah kana Affan yatakallamu fih. Affan mempertikaikannya. Ibnu Hibban katakan yukhti'u, dia selalu melakukan kesilapan. Ahmad mengatakan ma rawa Wahab qattu an Syu'bah. Wahab ni tak pernah dia beriwayatkan daripada Syu'bah. Tak ada. Uqaili berkata di sini ada juga orang yang beriwayatkan daripada Syu'bah, tapi kita tak ada nampak dia dulu dekat Syu'bah dulu. Dia sindir kepada ni, dia perli, dia sindir kepada Wahab. Maknanya Wahab ni ada cerita dia ambil daripada Syu'bah. Sebenarnya dia tak ambil, dia tak belajar dengan Syu'bah.
Itu perkara mana ulama pertikaian. Dia kata ayah saya cerita kepada saya, Wahab bin Jarir lah ayah dia, thiqah, tetapi dalam hadis dia daripada Qatadah dha'f, walahu awha min qibali hifzi, dari segi hafalan dia ni banyak keliru dia ni. Dan di akhir hayat dia bercelaru fikirannya, tetapi dia tidak meriwayatkan hadis pada ketika celaru fikiran dia tu. Ibnu Ma'in pula mengatakan dia thiqah kecuali dalam riwayat dia daripada Qatadah. Bukhari kata rubama yahimu fi syai', kadang-kadang dia ada keliru juga, ada waham. Dia kata saya mendengar, Jarir ni ayah kepada Wahab, saya mendengar Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ini Ibnu Ishaq, Imamul Maghazi, yang ini dianggap orang sebagai Imamul Maghazi. Ulama berselisih fi jarhihi wa ta'dilihi, tentang jarh dan ta'dilnya, sehingga Yahya bin Kathir dan selainnya mengatakan sami'na Syu'bah, kami dengar Syu'bah kata Ibnu Ishaq ni Amirul Mukminin fil hadis, bukan main tertinggi, Amirul Mukminin dalam hadis, Syu'bah kata. Tapi Nasa'i dan lain-lain kata laisa bil qawi, tak kuat. Daraqutni kata la yuhtaju bihi, tak boleh dibuat hujah. Sulaiman At-Taimi kata kadzdzab. Wuhaib kata saya mendengar Hisham bin Urwah berkata kadzdzab. Abdurrahman bin Mahdi kata Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Malik mentajrihkan Ibnu Ishaq. Yahya bin Adam kata Ibnu Idris cerita kepada kami, kata dia saya berada dekat Malik, tiba-tiba orang kata kepada dia, Ibnu Ishaq berkata kemukakan kepadaku ilmu Malik, saya nak uji ya. Malik pun kata tengok kamu, kata dia kepada salah seorang dajjal ni, kata dia. Wuhaib berkata saya bertanya Malik tentang Ibnu Ishaq. Imam Malik menuduhnya, mana mempertikaikannya. Bahkan ada diriwayatkan daripada Imam Malik, dia kata kalau saya nak bersumpah di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, saya boleh bersumpah, saya berani bersumpah bahawa Ibnu Ishaq ni kadzdzab, pendusta besar. Rumiya bit tasyayyu' wal qadar, dia ni dituduh berfaham Syiah dan qadar. Lepas tu dia ni Ibnu Ishaq ni riwayat daripada siapa? Yuhadithu an Aban, meriwayatkan daripada Aban bin Salih bin Umayd bin Ubaid Al-Qurashi. Ibnu Ma'in, Ijli, Ya'qub bin Syaibat, Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan dia ni thiqah. Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid mengatakan hadis Jabir laisa sahihan, tidak sahih, kerana Aban bin Salih dhaif pula. Pasal Aban bin Salih tu dhaif pula. Ibnu Hazm dalam Muhalla selepas mengemukakan hadis ini, dia kata Aban itu tidak masyhur, tidak terkenal, intah. Tetapi ini adalah satu kekeliruan dan kelalaian daripada mereka, kesilapan mereka, kerana tidak ada sesiapa pun sebelum mereka ini, sebelum Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hazm mengatakan Aban ini dhaif. Tetapi Damon ni kata dhaif. Ibnul Qayyim dalam Tahzibus Sunan, dia kata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Syaukani mengatakan, Tirmizi mengatakan hasan, dan dinukilkan daripada Bukhari tashih hadis ini. Tapi Imam Bukhari bila dia tashihkan hadis ini, tentu dia tidak melalui Ibnu Ishaq, sebab dia tak ambil daripada Ibnu Ishaq, daripada tarik lain lah. Dan dia mengatakan, Bazzar mengatakan hasan, Ibnu Sakan mengatakan sahih, Imam Nawawi tawakuf, tak berani nak kata apa. Pasal apa? Pasal Ibnu Ishaq melakukan anak-anak adalah riwayatnya. Tapi dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, dia sarrah bit tahdits. Ibnu Ishaq yuhaddithu, di sini macam dah kita baca ni, Muhammad bin Ishaq yuhaddithu, menceritakan. Tapi Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini dhaif kerana Aban bin Salih. Dan Ibnu Qayyim mengatakan dhaif. Inilah hadis. Baik, kalau kita terima hadis ini sahih sekalipun, ini boleh jadi ini hadis fi'li, hak Nabi SAW buat, lakukan. Hak dia lakukan, boleh jadi ini khusus dengan dia. Kalau kita kata ini sahih sekalipun, tidak jelas lagi. Bukan bermakna orang lain boleh, tak bermakna begitu. Sebab ini hak Nabi SAW sendiri buat, hak dia buat boleh jadi khusus untuk dia. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahawa ini tidak khusus dengan dia.
bahawa ini tidak khusus dengan dia. Kalau ada dalil, maka adalah dalil lainnya. Dalil lain-lain di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau dalam kitab kita ni muka surat 31, Nabi SAW kata hawwilu maq'adati nahwal Ka'bah. Aisyah cerita ada orang siapa tak sin buang air menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Nabi SAW kata, siapa begitu ni? Pusing tempat duduk aku tu menghadap kiblat. Nabi SAW kata, tempat duduk dia buang air tu biar menghadap kiblat. Apa lagu tu? Ni dalam hadis Ibnu Majah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim kata isnaduhu hasan, dan Ibnul Humam orang Hanafi dalam Fathul Qadir mengatakan hadis ini sahih. Bermakna ada juga hak sahih tu. Kalau Imam Bukhari orang ni kata sahih, hak boleh menghadap kiblat ke apa ni, ada juga hak sahih. Tetapi adakah ni pun setara kah dengan Abu Ayyub? Tidak setara. Tidak setara juga. Bahkan hak ni kalau kita baca dalam kitab Ma'arifus Sunan, Maulana bin Nuri itu tulis, dia bahas lagi hadis Aisyah ni. Tetapi ke mana-mana pun ada juga ulama mengatakan hasan, seperti Imam Nawawi kata hasan, Ibnul Humam kata sahih. Walaupun orang lain pertikaikan hadis Aisyah tu pasal diriwayatkan oleh Iraq itu katanya tidak sabit dia bertemu dengan Aisyah. Bermakna hadis itu munqati'. Bila munqati' dhaif, kena bukti dulu waktu. Apa banyaklah bahasnya. Perbahasan banyak. Baiklah. Ini kalau kita terima hadis Ibnu Majah ni, Nabi SAW suruh pusing. Kita faham. Baru ni anda sudah sebut dah. Kadang-kadang Nabi SAW tekankan sesuatu tu untuk nak tanam sesuatu ajaran, untuk nak ta'zim, nak ihtiram Kaabah. Sampai satu masa bila sudah dah tak ada maksud dah lah. Tak apa dah, bila sudah faham dah. Bila sudah faham dah. Serupa dengan masalah ambil air semaya ke apa bila makan ke tu, baru ni kita sudah sebut dah. Ini cara Nabi SAW. Dia tak sibuk, tak asuk, tak tentu pasal. Kalau kita terima hadis ini, boleh kata kita maksud Nabi SAW nak tukar tu, janganlah sampai kita anggap dalam keadaan tak faham apa satu pun tak boleh. Kena faham apa maksud sebenarnya. Yang aku nak seseolahnya, yang aku naknya iaitu ihtiram dan ta'zim Kaabah, ta'zim sya'airillah, syiar Allah. Hak tu kena. Bila Quran katakanlah Quran ini kitab suci, kita kena hormatlah dia, biar reti hak tu. Benda-benda hak agama ni biar reti. Jangan kita tak faham benda-benda seumpama itu. Bila Quran kita kata kita tak boleh nak belunjuk ke pada dia, kita tak boleh nak letak bawah kitab lain dalam Quran, walaupun tak ada dalam hadis, tapi kita kena faham lah. Sebab masalah Kaabah, apa maksud Nabi SAW nak ayat ke dia, nak suruh kita hormatlah benda-benda syiar ni, benda-benda rujukan kita dalam agama, tempat kiblat kita atau rujukan kita dalam, kita kena hormat, kena jaga molek, kena letak pada kedudukan dia. Tak kena apabila kita anggap benda ni kecil, tak kisah, jangan buat macam tu lah. Inilah maksudnya. Walau bagaimanapun hadis-hadis ini adalah menjadi pegangan kepada masing-masing lah. Menjadi pegangan kepada masing-masing. Dan kena ingat satu perkara kena ingat kaedah. Kita mengaji ni kena faham kaedah, baru mudah. Kalau tak faham kaedah, payah lah. Kaedahnya gapo? Apabila dalam sesuatu mazhab, hak sahih lah, hak sahih, terutama ada dalam kitab ataupun yang dinukilkan daripada pengasas mazhab itu dengan sahih, dia terima sesuatu amalan, bermakna bagi dia ada hadis yang sahih atau hasan sekurang-kurangnya. Kita tak boleh kata bid'ah, tak boleh. Kita tak boleh kata bid'ah. Banyak misalnya ni, bila Imam Syafi'i kata kalau dalam dalam bangunan, dalam binaan tak apa kita nak menghadap kiblat, nak belakangi kiblat, tak apa. Mengikut Syafi'i, Malik dan ramai lagi orang lain kata tak apa kalau dalam binaan.
Lepas tu kalau kita tengok hadis-hadis tadi, nampak tak berapa kuat. Tak berapa kuat. Dia ada hak lain, tarik lain, jalan riwayat yang lain yang kuat. Sekurang-kurangnya hasan. Kalau tidak, dia tidak akan kata. Dia tidak akan kata boleh. Dia kata boleh tu mesti bagi dia tu ada hadis. Ini kaedah kita kena faham. Orang tak faham ni kadang-kadang dia jadi bercelaru. Ini kena benda yang kena faham. Babun kaifat takasyuf indal hajah. Sekat tu lah nampak tu lah.